Jabatan Imigresen menumpaskan sindiket pemalsuan pasport bagi tujuan pemeriksaan kesihatan yang mengedarkan dokumen itu menggunakan khidmat penghantar makanan. Bagi mengaburi pihak berkuasa, sindiket bertindak membungkus pasport menggunakan pembungkus polistiren lalu diberi kod rahsia makanan Bangla. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, sindiket ditumpaskan dalam ops serkap yang dijalankan serentak di beberapa premis sekitar Lembah Kelang Selasa lalu. Modus operandi sindiket adalah dengan melakukan penipuan pemeriksaan kesihatan yang menjadi elemen wajib ditetapkan Jabatan Imigresen bagi pelanjutan pas lawatan kerja sementara. Menurutnya, ketua sindiket akan menghantar maklumat pekerja beserta gambar kepada ahli sindiket untuk mencetak pasport palsu. Dokumen itu kemudian diberikan kepada ahli sindiket untuk dibawa ke klinik yang ditetapkan. Siasatan mendapati sindiket beroperasi lebih setahun dengan mengenakan caj RM350 hingga RM450 bagi setiap pekerja. Hasil operasi, 3 lelaki warga Bangladesh ditahan manakala 3 rakyat tempatan termasuk 2 wanita diberi saman saksi bagi tujuan siasatan. Turut dirampas 30 pasport pelbagai negara disyaki palsu, komputer riba dan mesin pencetak.